hari ni Kak Aina ada dekat Karnival Pendidikan di Pusat Komuniti Setiawangsa. Okey, jom ikut Kak Aina tengok apa yang menarik dekat dalam. Kat sini ada tulis RPM, Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 sampai 2023. Diri murid sejahtera beradab. Okey, untuk maklumat semua, Kak Aina difahamkan ada hampir 2,000 pelajar yang akan datang ke sini untuk tengok hala tuju diorang. So, macam inilah suasana dalam dewan. Okey, jom Kak Aina nak tunjuk kat korang apa luar yang ada kat sini. Wah, ramainya dekat sini. Ni booth apa ni? Oh, Cyberjaya. Okay, jom. Ada banyak lagi kat sini. Rupanya ada banyak lagi dekat sini. Ini Leroy untuk universiti-universiti yang ada dekat Malaysia. Aktiviti program ini dibuat adalah untuk kita memberikan pendedahan kepada murid-murid berkaitan dengan laluan kerjaya selepas habis peperiksaan SPM, dan seterusnya adalah pendedahan kerjaya juga kepada murid-murid sekolah rendah dengan tujuan dengan objektif utama untuk memberi semangat kepada mereka untuk belajar dengan bersungguh-sungguh dan untuk berusaha dengan lebih gigih lagi untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Okey, daripada awal hingga ke waktu sekarang ni saya dah sampai ke 5.0. Maksudnya penerimaan terhadap program ini agak memberangsangkan lah. Sebabnya kita dapati bila saja kita buat program ini, pelajar-pelajar di luar sana dapat secara tak langsung satu pemikiran yang barulah berkaitan dengan laluan kerjaya mereka, apa yang mereka nak jadi pada masa hadapan. Jadi bila ada pendedahan awal ni, secara tak langsung memberikan pengukuhan awal lah kepada mereka, dan mereka dapat berusaha dengan lebih gigih lagi lah untuk mendapatkan apa yang mereka nak untuk pelajaran ataupun melanjutkan pelajaran selepas habis peperiksaan SPM khususnya lah. Okey, target kami lebih kurang dalam 9,000 murid untuk datang kepada yang program ni lah. Jadi kita dapat lihat untuk hari yang pertama ni agak memberangsangkan, macam tak menang tangan lah tengok kan. Jadi alhamdulillah sekolah-sekolah pun memberikan sokongan dengan menghantar murid-murid datang ke sini lah dengan lebih ramai supaya pendedahan tu lebih berkembang ataupun lebih besar dia punya target group akan dapat sampai lah. Yang ada luar yang ada di sini kita lihat kebanyakannya daripada gabungan IPTA dan IPTS, ada daripada UPU, matrikulasi, kemudian daripada konsultan ada MTM konsultan, kemudian top Penang kan, dia ibarat macam satu orang kata apa, perkongsian ataupun percambahan perkara-perkara barulah. Mungkin aspek pelancongan kadang-kadang murid tak perasan pun, tapi bila ada datangnya top Penang, bila dia datang ke sini, jadi secara tak langsung membuka pemikiran budak dari segi aspek bidang pelancongan pula. Okey, sekolah rendah, that's why kita ada satu part iaitu kita panggil sekolah khusus. Jadi sekolah khusus dihadiri lebih kurang 8 reruai. Jadi semuanya orang kata apa, memberikan pendedahan awal. Contohnya yang terlibat adalah SBP, Sekolah Berasrama Penuh. Kemudian kita tengok daripada TVET, itu College Vocational juga. Jadi secara tak langsung memberi persediaan awal kepada murid sekolah rendah terutamanya untuk dia ready untuk PKSK dia lah kan, sekolah khusus tu. Jadi dia dah boleh dah agak lepas ni untuk form 1 ataupun sekolah menengah dia nak pergi ke mana selepas tu. Jadi agak sangat baguslah program ini dijalankan. Jadi part sekolah khusus tu pun walaupun sikit tapi dia mainkan peranan yang penting juga untuk pengetahuan budak berkaitan dengan sekolah khusus apabila mereka melanjutkan pelajaran di peringkat sekolah menengah nanti.
Jadi kita ada buat satu macam dari tarikan baru. Satunya ialah markah PAJSK. Markah PAJSK kita akan beri untuk peringkat negeri, dan kemudian untuk anugerah penyertaan, tahun ni kita buat penambahbaikan untuk kita cuba untuk menaikkan volume untuk orang datang ke sini, murid datang ke sini, iaitu kita beri anugerah emas, anugerah perak dan gangsa. Anugerah emas tu kita ada beri kalau penyertaan 120 ke atas dapat emas, 80 ke 59 dapat perak, dan yang ke bawah akan dapat gangsa lah. Tengok pada keadaan lah, tengok macam ni. Saya dapat banyak ilmu-ilmu dan pengetahuan daripada pelbagai sekolah-sekolah yang lain, dan saya dapat tahu pelbagai peluang-peluang pekerjaan yang saya ada. Program ini best. Saya dapat banyak pengetahuan tentang universiti apa-apa kan. Ia boleh menyumbang sesuatu dekat saya lah. Lepas tu program ini sangat best, sangat bagus. Dapat ilmu dan pengetahuan nak masuk lepas SPM. Saya dapat pengajaran, belajar banyak benda kat sini tentang persekolahan dan pelajaran yang baru dapat. Kat sini saya dapat banyak belajar benda baru. Saya dapat banyak tahu universiti kat Malaysia ni. Dapat banyak tahu tentang automotif sebab saya minat. So kat sini saya nak bagi tahu tentang program sukses ni. Dekat sini kalau korang tahu banyak dia bagi tahu pasal Kerjaya. So sesuai lah program ni untuk SPM tahun ni, supaya tahun depan diorang boleh tengok mana universiti yang diorang minat. Saya datang sini, saya nak tahu apa arah tuju saya lepas habis SPM. Saya dapat tahulah apa yang saya nak sambung universiti mana. Lepas tu saya tahu aliran saya yang minat nak ambil yang mana. Lepas tu program ni perlukan ada pada tiap-tiap tahun bagus band ni. Cikgu-cikgu saya suruh datang sini tengok-tengok you mana yang bagus kan. Bagi saya best program ni, boleh adakan lagi selepas ni. Okey, secara keseluruhannya program ni untuk membimbing adik-adik pelajar sekolah mencari hala tuju mereka. Jadi sampai jumpa di next episode Sinar Bestari.